Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini laporan terkini Bantuan MY berkaitan perkembangan semasa SARA 2026 dan sumbangan tunai rahmah atau STR 2026 bagi bayaran fasa pertama. Sejak kebelakangan ini, ramai mula membuat semakan awal dan mendapati status masih memaparkan tiada dalam rekod atau dalam proses. Jadi penting untuk kita faham maksud sebenar paparan ini supaya tidak berlaku salah faham. Berdasarkan semakan terkini di portal rasmi STR, termasuk di bahagian soalan lazim, setakat ini belum ada kemas kini rasmi berhubung kelulusan SARA 2026. Oleh sebab itu, sistem masih belum memaparkan sebarang rekod kemasukan bagi bantuan ini. Apabila status tertera tiada dalam rekod, ia bukan bermaksud tidak layak. Paparan tersebut hanya menunjukkan bahawa proses kemasukan data dan semakan masih belum selesai. Rekod hanya akan muncul selepas keputusan rasmi dimuktamadkan. Perkara ini perlu diberi perhatian kerana terdapat banyak maklumat mengelirukan di media sosial yang mendakwa status tersebut bermaksud bantuan tidak akan diterima. Hakikatnya, kelayakan hanya boleh dipastikan selepas sistem dikemas kini. Sekiranya seseorang itu disahkan layak menerima SARA, kebiasaannya mereka juga layak untuk STR dan seterusnya bayaran fasa pertama. Kita beralih kepada status STR 2026 pula. Sehingga laporan ini disediakan, status STR bagi semua kategori pemohon masih menunjukkan dalam proses. Keadaan ini melibatkan penerima sedia ada, pemohon baharu serta mereka yang membuat kemas kini maklumat. Ini menandakan proses semakan sedang dijalankan secara menyeluruh di peringkat negeri dan pusat. Pada hujung tahun, semakan biasanya dibuat dengan lebih teliti, termasuk penyusunan semula kategori penerima. Perlu difahami, perubahan status daripada dalam proses kepada lulus atau tidak lulus tidak memerlukan kenyataan media. Status boleh berubah secara automatik dalam sistem, khususnya sepanjang bulan 1. Kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan untuk memaklumkan tarikh pembayaran serta tarikh rasmi semakan keputusan. Dari segi pembayaran, bantuan SARA dijangka disalurkan lebih awal kerana ia tidak mengikut fasa. Lazimnya, bayaran SARA akan bermula seawal bulan 1. Manakala bagi STR 2026 fasa pertama, pembayaran dijangka dibuat sama ada pada penghujung bulan 1 atau awal bulan 2 dan kebiasaannya sebelum sambutan Tahun Baharu Cina. Berkaitan jumlah bayaran, setakat ini belum ada amaun rasmi diumumkan. Ramai bertanya sama ada bayaran fasa pertama akan mencecah RM500 seperti sebelum ini. Untuk makluman, struktur bayaran tahun ini adalah berbeza dan amaun dijangka lebih kecil bagi sesetengah kategori supaya agihan dapat dibuat secara seimbang. Sebarang angka yang tular ketika ini hanyalah anggaran dan bukan pengesahan rasmi. Sebagai penutup, kepada penerima sedia ada yang tidak membuat perubahan maklumat, anda tidak perlu panik. Sekiranya data masih sah dan dalam tempoh kelayakan, peluang untuk menerima STR masih terbuka. Pihak Bantuan MY akan terus memantau perkembangan dan akan memaklumkan sebarang perubahan sebaik sahaja ada pengumuman rasmi. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.